Assalamualaikum kawan-kawan. Menu yang ringkas iaitu ayam masak kumpau. Kita menggunakan cili benggala dan isi ayam kita potong dadu. Kemudian kita masukkan 1 sudu besar kicap cair, 1 sudu besar minyak bican, masukkan sedikit putih telur. Seterusnya kita masukkan serbuk lada putih ataupun serbuk lada sulah. Seterusnya kita masukkan 1 sudu besar tepung jagung. Okey, kita gaul-gaul dia, kita rata-ratakan biar dia sebati dan kita peraplah selama 10 hingga ke 20 minit. Okey, panaskan minyak dan kita goreng ayam yang kita perap tadi. Okey, kita masak sehingga ayam itu kekuningan. Bererti masak ya. Biar ayam tu masak. Dah masak baru kita masukkan bawang merah ataupun bawang besar, masukkan bawang putih. Kemudian kita masukkan potongan cili kering. Okey, masukkan sos tiram anggaran 1 sudu besar ataupun 2 sudu besar. Masukkan 1 sudu besar kicap pekat. Okey, masukkan pula bawang holland, cili benggala. Ada warna merah, ada warna hijau dan ada warna kuning. Seterusnya bolehlah kita masukkan serbuk perasa, gula pasir dan juga sedikit garam. Garam tadi saya terlupa nak rakam. Okey, kemudian jika perlu kita masukkan sedikit sahaja air sebab kita nak ratakan garam, serbuk perasa dan gula tadi biar dia sekata. Kemudian bolehlah kita rasa jikalau ada yang kurang kita cukupkanlah. Okey, seterusnya dah gagal tu bolehlah kita tutupkan api. Menu kita dah siap dan bolehlah kita hidang. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.